اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita dipilih untuk duduk dalam majlis ilmu, di mana dalam majlis ilmu seumpama ini akan memperbesar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah majlis ilmu seumpama ini insya-Allah akan dapat pengampunan dan kerahmatan Allah juga, insya-Allah. Pada malam ini ayat yang ke-280 surah Al-Baqarah. Dah nak sikit, tinggal 6 ayat, 86. Tinggal 6 ayat saja lagi. 6 ayat pun 2-3 bulan. Ayat 280 bincang bab hutang. Sebenarnya kalau kita masih ingat kembali ayat-ayat sebelum ini bincang bab jihad, kemudian infak. Lepas infak dia terus lompat pergi kepada riba. Lepas riba dia terus lompat pergi kepada hutang. Apa kaitannya? Kaitannya ialah golongan-golongan yang engkar dinukilkan sebagai orang munafik di Madinah. Golongan munafik ini mereka amat mementingkan dunia. Orang munafik ataupun golongan munafik ini cukup suka, kalau boleh tanah mati orang munafik ini. Seronok sangat menggunakan dunia. Jadi apa-apa perkara yang muncul dalam otak mereka ataupun cerita-cerita kawan-kawan mereka, guru-guru mereka yang melibatkan perkara-perkara keduniaan, mereka belum berlumba untuk kejar kemewahan ataupun dunia tersebut. Mereka belum berlumba. Tetapi bila ada perkara-perkara di bawah tajuk yang menyebabkan perkara-perkara yang merugikan mereka untuk kepentingan dunia, maka mereka akan tolak perkara-perkara itu. Jadi atas faktor itulah bila bincang bab jihad, bincang bab infak, mereka seolah-olah seumpama api nak bakar mereka bila dengar dua perkataan ni. Maka mereka menolak perkara-perkara tersebut. Mereka berusaha untuk tidak melaksanakan jihad dan infak ini. Jadi bukan setakat mereka simpan wang mereka pasal untuk dunia tadi, di samping mereka berusaha untuk mendapatkan kekayaan dunia, mereka guna cara mana sekalipun. Infak tidak sekali, dan mereka berusaha akan menggunakan duit yang mereka ada tadi untuk berbuat bisnes, berbuat keadaan ataupun cara tanpa ikut syariat ke, ada syariat ke, tak ada syariat ke, mereka tak peduli. Jadi mereka fikir bagaimana cara duit mereka tadi dapat berkembang. Jadi cara dia, maka Allah buat kegemaran mereka ialah dengan mereka terlibat dengan riba. Mereka menggunakan duit-duit mereka tadi untuk memeras golongan-golongan orang yang berhutang supaya mengenakan syarat-syarat yang ketat, meningkatkan wang mereka dengan begitu cepat tanpa mereka berusaha sama sekali. Mereka tidak menanggung kerugian, untung semata-mata. Maka Allah cerita ayat yang kita baca baru ni bagaimana golongan yang terlibat dengan riba diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bila Allah tegur, tak payahlah pasal riba ini bercanggah dengan syariat. Maka kalau mereka buat juga riba, bila dengar ayat-ayat
pengharaman riba, maka Allah mengancam mereka dengan mengatakan, bila mereka buat juga setelah berulang kali Allah ceritakan tentang dahsyatnya riba, maka Allah kata fa illam taf'alu, jika kamu tidak berhenti daripada memakan riba, dah tahu dah riba tak boleh, kamu buat juga, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka Allah dan Rasulnya mengisytiharkan perang kepada kamu. Masya Allah. Bila Allah isytihar perang ni, Allah buat apa sajalah, bakar api dengan teruknya, di berbagai-bagai bentuk perang. Perang dengan Allah ni pasti tak akan menang lah, pasal Allah maha perkasa, Al-Aziz. Buat macam mana pun kita tak boleh lari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada peluang nak lari daripada hukuman dia. Jadi bila jadi macam tu, kalau katalah kamu terlanjur dahulu terlibat juga dengan riba ni, apa bentuk riba, kena belajar bab muamalah lah. Maka wa in tubtu, maka sekiranya kamu bertaubat. Kalau kamu bertaubat, ini saya buat ni yang dulu ni, yang 2 bulan lepas. Pasal 2 bulan lepas aja muncul sekali. Sekiranya kamu sedar perkara-perkara ini dan kamu bertaubat, wa in tubtu, maka kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka Allah tidak nak menganiaya kamu pasal duit kamu banyak tadi. Maka bila kamu bertaubat, kamu boleh ambil modal kamu tadi. Modal kamu boleh ambil balik. Cuma bunga saja kamu tinggalkan perkara tersebut. Pasal modal ialah halal bagi kamu. La tazlimuna wa la tuzlamun. Pasal kamu tidak menzalimi orang lain dan kamu juga tidak dizalimi, kerana boleh ambil balik modal-modal tadi. Cuma pokok tak dibenarkan sama sekali. Itu riba tak dibenarkan sama sekali. Maka selesai yang sebelum ini tentang pengharaman riba dan beratnya hukuman riba. Maka pada ayat yang kita nak baca ni ialah ayat mengenai hutang umur munazimah. Kita baca sikitlah, panjang mukadimahnya, pasal lama sangat tak sini ya. Ayat 280 kita baca sikit. Ayat 280 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dhu 'usratin fanaziratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka itulah kita baca 2 ayat. Pasal ayat yang selepas tu panjang, saya sengaja skip ayat 283 tu, 282 tadi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, kisah hutang. Kalau kita tengok surah apa yang paling panjang dalam Al-Quran, surah dalam Al-Baqarah. Ayat apa? Ayat mengenai hutang. Ayat dia 28282. Jadi kita baca lain kali, di mana sekali 1 jam tu kita guna untuk baca bab hutang yang Allah amat-amat menekankan tentang hambanya takut terlibat dengan hutang. Bagaimana Allah bagi tahu hambanya supaya jangan terpedaya. Hutang ada kaedah-kaedah kita untuk jaga hutang supaya kita pergi menemui Allah dalam keadaan kita tahu pengurusan hutang tersebut, maka Allah ampunkan dosa kita. Dan tidak sebagaimana hadis Nabi tidak akan solat jenazah orang yang berhutang. Ada cara-cara dah, insya-Allah kita baca nanti pada ayat 282. Jadi tengok ayat 280 tadi yang kita baca sekejap tadi. Kita panggil ayat apa dia? Ayat umur munazimah. Dipanggil ayat umur munazimah.
ayat umur muslihah, amalan-amalan solat, puasa, zakat itu umur muslihah. Umur munazimah ialah bab muamalat, munakahat, apa-apa saja yang menyebabkan hubungan manusia dengan manusia dipanggil umur munazimah. Kenapa bagi tahu bab hutang? Kerana punca manusia terlibat dengan riba tadi, satu pihak tadi amat-amat terdesak dan mereka memerlukan hutang. Maka tak kiralah orang miskin ke orang kaya ke, ada yang terlibat dengan hutang kerana untuk memenuhi kehidupan dunia. Dah, dia nak beli tanah, nak beli rumah, nak beli aset-aset lain, kebanyakannya terlibat dengan hutang. Hutang tadi dua pilihan. Terlibat dengan riba ke tak terlibat dengan riba. Itu kita kena belajar cara bagaimana supaya hutang itu tidak terlibat dengan riba. Allah nak kita nak belajar dalam ayat-ayat ini. Itu maksud tengok ayat dia. Wa in kana dzu usratin, sekiranya yakni orang-orang berhutang itu dalam kesulitan nak bayar hutang. Kana dzu usratin, dia ada kesulitan duit nak bayar hutang tadi. Dia berhutang tapi tak mampu nak bayar hutang tadi. Jadi apa tindakan orang yang pemberi hutang tadi? Maka hendaklah dia fanaziratun, hendaklah beri tangguh, beri kemudahan untuk dia ila maisarah, ketika sehingga masa kelapangan dia. Tengok orang baik orang baik, bila orang berhutang dengan dia, maka dia duit nak bayar tak ada, maka dia beri peluang, beri penangguhan supaya boleh bayar secara ansuran. Berhutang 1,000, duit tak adanya, duit ada nak beli susu anak lagi, nak beli beras lagi, tak mampu nak bayar. Maka bincang dengan dia sama ada boleh tak bayar bulan-bulan. Tapi tidak ada peningkatan kadar. Berhutang 1,000, bayar 1,000 dalam bentuk mungkin 100 kali, 100 ringgit sebulan, 10 bulan. Settlekan 1,000. Jangan sekali-kali kita cah dia, boleh kena bayar 110 sebulan. 10 ringgit itulah yang dikatakan riba tadi. Maka Allah memberi teguran kepada orang yang pemberi hutang, kalau kamu nak pahala, kerana bila kamu pasal orang yang berhutang tadi ialah orang yang mengalami darurat. Kalau dia ada duit, orang mukmin dia tidak akan berhutang, tapi dia ada masalah tadi, maka dia berhutang sebenarnya. Maka tolong dia, kamu tolong dia dapat pahala, dan dia pula akan berdoa sungguh mengasih hubungan kasih sayang dengan kamu atas dasar kamu memberi hutang tadi. Sekiranya orang tadi mengalami kesukaran untuk membayar balik hutangnya kerana kesempitan ketika itu untuk bayar, maka si pemberi hutang hendaklah bersabar dan beri tangguh kepada si berhutang tadi hingga satu waktu yang mereka berhutang tadi mampu membayarnya. Pertama. Yang kedua, boleh juga si berhutang tadi membenarkan sultan membayarnya secara ansuran. Ulama dia secara ansuran tanpa riba lah, tanpa riba tadi. Maka orang mukmin sepatutnya orang yang berhutang tadi, kalau dia betul-betul mukmin tulen, maka dia takut untuk tidak membayar hutang dia tadi. Dia pasti orang mukmin tulen, dia akan bayar hutang sebab dia tahu kalau dia tidak bayar, dia tidak akan lepas di hari akhirat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis sekalipun, walaupun dia mati syahid, tetapi dia tidak terus masuk syurga. Mesti dilewatkan untuk masuk syurga. Kenapa? Kerana hutang di dunia ini masih belum dijelaskan lagi. Mana kena ingat tu. Mana bila kita dunia ada hutang-hutang yang belum selesaikan, kena selesaikan dekat dunia. Nyaya kita pergi di sana, maka si pemberi hutang akan mencari kita. Di sana, di alam akhirat, dia tak nak duit dah. Kita berhutang 1,000 dengan dia atas dunia. Kita sengaja tak nak bayar. Berusaha tak nak bayar. Sengaja jumpa orang, memang nak tipu orang, tak nak bayar. Maka dia mati dalam keadaan berhutang macam tu. Maka
di akhirat. Si pemberi hutang akan mencari untuk apa? Mencari untuk dapat pahala. Dia tak minta duit. Dia minta apa? Dia minta segala pahala kita. Walaupun RM1,000, bagi pahala berapa? Nah, katalah pahala kita ada, contohlah pahala kita ada RM1,000. Hutang RM1,000. Habis. Bankrupt di hari akhirat. Kerana tak berusaha menyelesaikan masalah di dunia ini. Benda sikit saja, pergi hari akhirat menjadi benda yang amat berat sekali. Sebab tu dia ada cara dia, bagaimana cara nak settle benda ni sebelum mati. Bukan kata tak boleh. Ada cara-cara dia yang kita akan belajar lepas ini. Maka bagaimana cara dia? Ada cara dia. Jika dia tidak sempat bayar kerana mati, tetapi dia memang berniat nak bayar. Isu sekarang ni, orang yang tidak ada pemahaman akhirat, dia berhutang, dia tak nak bayar. Ini masalah. Pasal dia dah menanam dalam hati dia tu, aku nak tipu dia ni, aku tak nak bayar. Tapi kalau dia betul-betul tidak ada duit, dia betul terang. Dia bagi tahu sama orang akan maafkan dia, orang akan halalkan perkara-perkara tadi. Tapi itu kena buat, menjaga-jaga supaya apa? Supaya kena buat sesuatu, buat sesuatu dalam keadaan nak manage hutang-hutang kita ini. Pasal semua orang berhutang. Jika dia tak bayar kerana mati, sepatutnya dia akan pesan waris dia untuk menjelaskannya. Dah tua-tua dah, ataupun sakit benak kitanya, panggil anak-anak kita. Wahai anak, ayah ni rasa dah letih sangat dah ada penyakit kecil manis, darah tinggi, jantung, berbagai-bagai penyakit ni. Rasa tak lama dah ni. Maka ni ada buku hutang ayah. Buku 35 ke, buku besar ke, ini buku hutang. Kalau ayah mati, jualah anak tanah ke, jualah motor kereta ayah ni, sertakan selesaikan hutang dulu. Kalau hutang ayah terlalu banyak, katakan melibatkan puluhan juta, maka tolonglah wahai anak, berdoa dengan Allah supaya Allah boleh kamu selesaikan hutang aku tadi. Mana bagi tahu anak kita, minta anak kita bertanggungjawab untuk menanggung hutang kita tadi. Baru selesai. Yang pertama, hutang kena tanda. Yang kedua, kena bagi tahu anak kita supaya menanggung perkara tersebut. Para sahabat seperti Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dan juga separuh daripada 10 sahabat yang Nabi jamin masuk syurga, tengok 10 ahli syurga yang Nabi jamin. Lebih separuh daripada mereka mati dengan meninggalkan hutang. Tengok. Tapi Nabi jamin syurga. Kenapa? Pasal hebatnya mereka ni, sebelum mereka dimatikan, mereka selesaikan dulu. Contoh seorang apa kita baca selalu hadis Jabir bin Ahmad tu. Jabir bin Abdullah dah. Abdullah bin Aram. Bagaimana? Ayah dia nak pergi perang, panggil ayah dulu. Panggil anak dia Jabir. Ayah ni nak pergi perang ni, tak sedap hari ni. Rasa-rasa panas sejuk dah. Kalau ayah mati, ayah ada hutang banyak, sikit-sikit hutang ni. Dah lah kakak mu ramai, 9 anak perempuan. Matilah ditakdirkan. Ayah Jabir ni sedih Jabir. Dah. Sedih Jabir, Nabi tanya dia, wahai Jabir, kenapa kamu sedih ni? Yalah wahai Rasulullah, bapak aku besar dengan aku, hutang dia banyak. Dia suruh aku cari macam mana. Lepas tu kakak aku ramai. Jadi tengok dia besar. Jadi wahai Jabir, kamu nak tahu tak bagaimana bapak kamu di syurga sekarang ni? Bapak kamu di syurga, di kalangan orang-orang syurga tadi, Allah bercakap terus ke bapak kamu. Wahai Abdullah, minta dengan aku apa yang kamu nak lagi di syurga ni. Aku tak nak dah, ya Allah. Dah lebih pada apa keinginan aku dah. Aku dapat semua yang aku nak. Allah kata minta satu, aku nak bagi kamu satu. Wahai Allah, aku tak nak juga. Allah kata kena minta. Maka wahai Allah, kalau kamu nak bagi juga, bagilah aku hidup sekali lagi. Aku nak pergi perang. Aku nak rasa pedang panah yang menusuk ke badan aku. Pasal apa? Pasal pahala syurga yang kau bagi aku ni indah sangat, mewah sangat. Maka dia nak hidup
nak pergi perang balik, nak rasa dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Tengok tetapi dia masuk syurga terus. Dia ada syurga terus. Pasal apa? Dia ada hutang. Pasal Jabir anak dia tadi dah selesaikan hutang dia. Jabir berdoa kepada Allah, mengadu dengan Nabi. Maka berbagai-bagai riwayat ada mengatakan kurma dia walaupun kecil tanah berbuah dengan lebatnya. Ada mengatakan Nabi pergi bawa dia ke Baitul Mal. Harta Baitul Mal terbanyak untuk mujizat untuk Jabir ni, maka boleh settle hutang Jabir dengan orang Yahudi. Pasal apa? Pasal dia berdoa dengan Allah. Dia berhutang dengan niat nak bayar hutang tersebut. Berdoa siang malam, wahai Allah, jangan kau mati aku kecuali aku boleh selesai hutang. Kena doa macam tu. Bila kita berdoa siang malam supaya Allah jangan mati kita sebelum kita selesaikan hutang sianu, mana kita tulis benda tu? Ada rekod dalam buku. Saya berhutang kedai nasi lemak RM1.50. Tulis. Saya berhutang di kedai nak RM12. Tulis semua. Maka ada tanda bukti untuk keluarga kita ambil perkara-perkara tu. Kalau hutang-hutang besar, kena ada perjanjian agreement lain pula. Ada saksi panggil lagi dah. Hutang RM20,000, RM30,000, panggil saksi, tulis saksi, pengakuan kat situ. Maka bila ada hutang itulah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengalaman dah tengok hari-hari, tengok hutang banyaknya. Berdoa dengan Allah. Pasal apa? Pasal rezeki kita ini daripada sen hingga besar hanya Allah yang bagi. Tapi Allah tak bagi nak macam mana kita. Tapi kita berikhtiar, kita berdoa. Itulah sahabat buat. Zubair bin Awam hebat. Tapi hutang sahabat ini dia guna untuk jalan agama. Dia tengok bagaimana perkara-perkara agama atas dengan Allah. Perlu benda tu, dia bertukar rumah cari berhutang duit untuk bantu agama Allah. Kita ni, masalah kita pula berhutang untuk kehidupan dunia. Ini problem sikit lah. Walau bagaimanapun, sama. Kita boleh juga berdoa dengan Allah atas dasar hutang kita tadi. Usaha sebanyak mana pun supaya Allah selesaikan hutang kita. Kalau Allah selesaikan, jumpa pesan anak kita. Kalau anak kita tak boleh selesaikan, cucu kita tak boleh selesai juga, cicit kita berterusan. Sampai ke tahap kalau orang mukmin tulen, orang yang soleh, sampai hutang banyak mana pun, Allah pasti akan tolong. Pasal apa? Pasal dia bergantung hanya kepada Allah. Dia tahu, hanya Allah yang tukar bagi rezeki. Rezeki banyak mana pun milik Allah. Allah berkuasa, Allah maha kaya. Allah akan bantu perkara-perkara ni. Masalahnya, kalau kita niat tak nak bayar, itu problem. Kita dengan manusia tak akan selesai. Kecuali manusia tadi akan maafkan dia. Maka apa tu, contoh dua sahabat tadi, Zubair bin Awam dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, meninggalkan hutang bila mati dan dilansaikan oleh kaum kerabatnya. Kalau tak bayar, niat tak nak bayar, tidak ada berdoa, tak ada tanggungan, maka Rasulullah SAW mengancam tidak akan solat jenazah untuk orang mati menanggung hutang, dan tidak ada perkara-perkara, tak buat perkara-perkara ni. Mas biasanya kalau orang mukmin tu dengar ayat-ayat seumpama ini, ngerinya untuk mati dengan bawa hutang tanpa berusaha membayarnya, tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan berdoa bersungguh-sungguh untuk membayar hutang tersebut. Allah pasti memberi taufik kepadanya. Dia akan rasa gembira dapat menjalankan hutang tersebut. Maka berdoalah kepada Allah dan jangan jemu-jemu untuk Allah selesaikan hutang kita. Hanya orang fasik, hanya orang yang mementingkan dunia saja, hanya orang yang ada niat nak berhutang, tak nak bayar, maka dia tidak membayar hutang tersebut, dan Allah tidak akan bagi taufik untuk dia berbuat, untuk berdoa pun Allah tak bagi taufik, untuk bayar jauh sekali. Dan inilah cara bentuk hukuman. Allah akan menghukumnya di hari akhirat nanti. Niat tidak membayar hutang itu boleh diibaratkan sebagai mencuri secara resmi. Mencuri duit tapi secara resmi. Orang lain mencuri duit secara tak resmi, dia secara halal. Dia bukan halal, secara resmi mencuri secara moden. Kalau mencuri secara tak resmi, dapat tangkap, potong hukum hudud dah. Tapi dia ni buat macam itu, dia lepas pasal ada hukum yang membolehkan, haruskan untuk berhutang ini.
Maka atas fakturlah orang yang berhutang untuk menulis hutangnya, kalau hutang besar lah, menyediakan saksi supaya dia ingat akan hutangnya agar dia dapat diselesaikan dunia ini, bukan diselesaikan di hari akhirat. Di hari akhirat, ingat kita akan menjadi bankrupt di hari akhirat. Segala pahala kita yang kita hidup 70 tahun, 80 tahun, habis, licin, bankrupt. Pasal apa? Pasal kena bayar hutang-hutang orang yang kita buat atas dunia ni. Maka perlu jangan bila kita amat banyak sekalipun, cuba selesaikan masalah-masalah hutang di dunia ini. Bukan alasan sekiranya pemberi terlupa maka hutang tak perlu bayar. Bukan macam tu. Masya Allah, semoga kita diberi taufik untuk menyelesaikan segala hutang-hutang kita. Kalau kita rasa takut sangat, pergi jumpa dengan situ, merayu, minta maaf dengan dia, insya-Allah Allah akan memberi taufik. Wa antasaddaqu khairul lakum. Wala bagaimanapun atas kita tadi, kalau kita pergi jumpa dengan dia, merayu dengan dia dengan cerita masalah benar nak bayar tapi tak mampu, wa antasaddaqu, sekiranya kamu tasaddaqu, bersedekah, sekiranya wahai kamu pemberi pinjam, pemberi hutang, menghalalkan dia, halal sedekah lah, tengok Allah guna perkataan sedekah. Maknanya kalau orang buta duit kita halalkan dia, ataupun kita bayar installment, bayar ansuran, maka itu dianggap sedekah untuk kita. Bahkan orang bagi itu pun bagi sedekah, orang minta kita pun dibagi sedekah untuk kita. Masya Allah, besar pahala orang menolong orang dalam memberi hutang pada orang lain. Ini besar, bukan bakhil. Wa antasaddaqu khairul lakum. Bila kamu sebahagian duit kamu ke semua duit kamu yang tadi ke kamu sedekahkan, kamu menghalal kepada orang adalah khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Maka ini untuk orang yang bayar duit. Maka bila kawan-kawan dalam keadaan susahan, dia bantu, tengok kawan tak boleh bayar dah, teruk sangat kehidupan dia, halal untuk dia lah. Dah bagi tak cara bayar bulanan pun tak mampu juga, dengan keadaan makin teruk, maka halallah. Maka itu baik, sama ada halal tu 10% ke apa, pengurangan 10% daripada hutang ke. Pandai-pandai dia bincang dengan si penghutang tadi. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Tahu apa? Apa yang kamu tahu? Kamu tahu betapa besarnya pahala kamu tolong orang, besarnya pahala kamu bersedekah tadi, besarnya pahala kamu infak tadi. Bila mati nanti besar untuk kamu. Apa sangatlah kalau duit orang buta duit kamu dah 10 tahun dah, dia butang cuma RM50 pun kamu tak nak maafkan dia. Sedangkan di hari akhirat dengan RM50 tadi, Allah gandakan duit tadi menjadi pahala yang besar untuk kita. Maka setiap malam kita bolehlah, setiap malam orang buta lama-lama kita maaflah. Tapi selesainya dengan kita, tapi dengan Allah tak selesai. Kita diminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kamu halalkan atau sedekahkan kepada mereka yang berhutang, yakni tidak perlu bayar balik hutang tersebut, maka itu baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Kenapa lebih baik? Menghalalkan hutang ini mengundang doa daripada si berhutang. Orang berhutang ni kalau dia betul-betul ikhlas, betul-betul tak ada duit, kita bagi hutang, bagi selesai hutang kan, syukurnya dia, seronok dia akan berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah, orang miskin ni makbul, orang susah, bersyukurnya dia kepada Allah atas dasar kita menyelesaikan masalah hutang dia tadi. Yang kedua, hubungan dia dengan penghutang pula makin rapat. Kalau dulu dia jaga-jaga pergi pasal dah selesai hutang ni, dia menjadi baik dengan orang si berhutang. Mana si berhutang dengan si penghutang akan menjadi kawan rapat, hubungan dia menjadi lebih akrab. Maka ini untuk menguntungkan pemberi hutang tadi, amat untung, amat untung. Jadi kenapa orang yang ada duit ini untungnya kalau dia beri hutang? Dalam konteks ini kena kaitkan dengan infak. Kenapa dia suka berinfak? Pasal apa? Pasal apa kita ini suka membelanjakan duit kita untuk menyelesaikan masalah manusia lain yang dalam keadaan kesusahan? Kamu. Yang kedua, kenapa setengah orang tu suka sangat menggunakan uang yang dia ada kepada untuk jalan-jalan Allah? Pasal orang ni saja dia yakin akhirat. Orang yang dermawan
dengan penuh keikhlasan, suka tolong orang ke, suka tolong apa saja. Dah, dia susahkan, dia senangkan, tapi bak tolong orang, dia berebut-rebut, berlumba-lumba untuk menyelesaikan masalah orang lain, berlumba-lumba untuk menyelesaikan perkara agama Allah. Kenapa? Kerana dia yakin hari akhirat akan jumpa dengan perkara ni. Kita yakin hari akhirat ada, tapi setakat tu je. Kita tak nak merebut, nak pergi ke hari akhirat, nak merebut-rebut pahala atas dunia ni. Tak nampak je tu. Bagi kita, pahala kita cukup lah. Aku pergi semayang, puasa, mengerjakan haji, itu je. Bab tolong orang susah, tolong bantu agama Allah ni, tak bersungguh. Pasal apa? Pasal tak nampak. Bila kita pergi hari akhirat, besarnya perkara-perkara yang sedang menunggu kita hari akhirat. Ini tak nampak. Maka ayat dia, ayat 281. Ni. Ayat 281 ini ayat yang cerita bab pentingnya hari akhirat. Ayat ini Majlis Tafsir mengatakan ayat terakhir diturunkan. Dalam hadis Bukhari, mungkin Syekh Qadi tahu ni, dalam hadis Bukhari mengatakan malaikat Jibril datang kepada Nabi, dia jumpa Nabi, dia kata apa? Wahai Rasul, kamu letak ayat 281 ni selepas ayat 20. Selepas ayat hutang, kamu letak ayat mengenai akhirat. Kenapa? Jangan main-main dengan hutang. Pasal akhirat kamu akan dipertanggungjawabkan. Pertama. Yang kedua, kamu jangan main-main dengan orang berinfak, orang sedekah, orang wakaf, orang buat jalan Allah. Pasal apa? Pasal di hari akhirat kamu akan menuai perkara-perkara ini. Maka atas itulah dalam Bukhari pun dia cerita bab ayat 281 ini, ayat ancaman akhirat untuk orang yang tidak buat perkara-perkara tadi, orang tak nak berinfak ke, orang yang berhutang tak nak bayar ke, maka ini ayat dipanggil ayat takhwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat. Dia kata ayat terakhir, tapi ayat al-yawma akmaltu tu ayat hukum terakhir. Ini ayat terakhir. Berapa hari lepas tu maknanya kebanyakan tafsir mengatakan ayat terakhir sekali turun kepada Allah, kepada Nabi selepas kembalinya Nabi daripada kerja haji terakhir tadi. Ada yang benar-benar ayat turun kurang 8-9 hari sebelum Nabi wafat. Itu je. Ayat ni turunkan 8 hari 9 hari, Nabi wafat. Jibril mengarahkan Nabi dalam hadis Bukhari meletakkan ayat ini selepas ayat 280 surah Al-Baqarah. Ayat ini mengajak kita fikir akhirat. Kerana kalau tidak fikir akhirat, seluruh arkan itu tidak memberi apa faedah kepada kita. Masya Allah. Allah cerita bab hukum hakam, Allah cerita bab faraid, Allah cerita bab umur muslihah, Allah cerita bab umur munazimah, Allah cerita bab takhwif, tabsyir. Semua sekali istilah tafsir itu Allah cerita dalam Quran. Tapi kalau kita tak yakin dengan hari akhirat, tak berebut nak pergi hari akhirat, semacam sia-sia. Pasal apa? Pasal kita tak cana dengan perkara-perkara yang kita ambil iburan dalam Al-Quran. Tapi buat macam tu je, tak bersungguh nak beramal. Pasal apa? Pasal hari akhirat kita tak nampak real. Tak nampak gitu-gitu je. Tak nampak macam sahabat nampak. Sahabat nampak akhirat, kalau boleh dia nak betul-betul bertukar lumus, betul-betul berjuang, betul-betul berlumba-lumba nak pergi hari akhirat. Tapi kita berlumba-lumba untuk guna dunia. Akhirat ala kadar je lah. Orang pergi solat, kita datang solat. Orang puasa, kita puasa. Tak ada langsung nak berlumba bagaimana nak menyempurnakan segala umur muslihah kita. Itu beza. Kalau sahabat, dia setiap ayat dalam Al-Quran, ayat mesti kalau cerita bab kebaikan, mesti fastabiqul khairat, mesti berlumba-lumba untuk pergi hari akhirat. Tapi dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang suruh berlumba-lumba untuk perkara dunia. Terbalik. Syaitan datang dengan kita, lumba-lumba lah untuk dunia, seronok dunia ni, hebat dunia ni, akhirat ala kadar. Dia terbalik. Allah kata berlumba-lumba akhirat, syaitan kata lumba-lumba untuk dunia. Itu orang munafik yang neraka paling bawah sekali. Dia termasuk kategori berlumba-lumba untuk pergi hari akhirat. Halal ke, haram ke, dia tak peduli. Janji dia dapat mengumpulkan duit banyak-banyak, dapat mengumpulkan keluarga mewah dengan keluarga. Maka itulah ciri-ciri orang munafik. Kita baca lagi. Kena TO tarik sedap ni. Bismillah.
Ingat batu. Hari Nabi, Aisyah tanya Nabi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdik dunia? Tanya. Wahai Aisyah, orang yang paling cerdik dunia ialah orang yang selalu mengingat kematian dia. Pertama. Yang kedua, orang yang paling cerdik ialah orang yang membuat persiapan nak pergi hari akhirat. Membuat persiapan itulah maksudnya berlumba-lumba. Betul-betul berlumba. Mana ada kelas pengajian dia awal lagi pergi. Tak main ponteng. Mana ada puasa sunat, tu buat apa-apa saja yang melewatkan akhirat, dia berlumba-lumba. Pasal apa? Dia yakin hebatnya dunia ini hanya sementara, sekejap je. Nak umur yang dah 70-80 ni, bila-bila masa saja. Umur kita 70-60, saya 67. Memang time dia, tapi rasa panjang umur lah, rasa muda macam tu lah kita ni. Rasa lama lagi, mati sempat lagi 20 tahun lagi, rasa dah. Setengah tu nak tambah lagi. Umur dah 80 dah. Galak lagi. Langsung berlumba-lumba tak ada lah. Beramal pun tak nak, usahakan berlumba. Masya Allah. Sedangkan tempoh dah sampai. Wisi tiup dah tu. Apa nak lagi? Tapi tak nampak. Pasal tak nampak? Tak nampak akhirat ayat ni. Nah, ayat ni ya. Terakhir, kenapa ayat terakhir? Allah nak pesan pada hamba-hamba, wahai hamba, jangan kamu terpedaya. Dunia ini hanya cobaan je. Akhirat baru bermulanya kehidupan. Kenapa kamu tolol sangat, wahai hamba? Kenapa kamu tak bersungguh nak pergi hari akhirat, wahai hamba? Kenapa kamu bodoh sangat ni? Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yauman. Betul-betul bertakwalah, betul-betul takut dan jaga hukum Allah dan berlumba-lumba untuk agama Allah. Terjemahnya tu. Wattaqu yauman turja'una. Pada suatu hari kamu dikembalikan, masya-Allah. Tak kisahlah kembali kiamat kamu habis umur ke ataupun kiamat sana ke, Allah pesan dengan kita, Allah ancam dengan kita, Allah bagi takhwif ukhrawi, ancaman akhirat. Kalau kamu tak berlumba-lumba dunia, akan berlaku macam itu, wahai hamba. Takutlah. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu semua takut sungguh-sungguh pada suatu hari kelak yang kamu semua akan kembali kepada Allah. Allah katanya, kamu di dunia dulu, aku tak nampak pun kamu berlumba untuk aku. Aku tak nampak kamu menjadi pejuang. Aku tak nampak kamu nak tolong orang. Aku tak nampak kamu infak. Aku tak nampak kamu berjihad untuk jalan aku, sabar untuk jalan aku. Tak nampak. Kamu macam tu je. Tapi nak masuk syurga, macam tu lah. Macam tu je. Ayat selalu baca tu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Aku tak, jangan harap syurga aku lah. Aku tak nampak di sisi aku kamu ni seorang berjihad untuk jalan aku. Ya'lamus sabirin, dan juga sabar dalam perjuangan tersebut. Sepatutnya kita umur dah 60-70 ni, sepatutnya Quran hari-hari baca. Dah, hari-hari bertadabbur, pagi, petang, malam, pagi, petang, malam dengan Quran, dengan infak lagi waktu. Pasal apa? Belum tu pergi, pasal dekat sangat dah. Terlalu dekat dah. Tapi tak nampak rasa syaitan memanjangkan angan-angan kita. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Kamu buat jahat pun nampak baik, kamu tak berlumba-lumba pun tak apa rasanya tu. Pasal apa? Itulah bisikan syaitan. Bisikan syaitan yang nak duduk, nak pastikan kita ini kecundang bersama-sama dia, duduk dalam neraka kekal. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada semua hamba-Nya supaya betul-betul takut sungguh-sungguh, bukan takut main-main. Kepada hari kiamat ataupun hari kematian kamu semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kamu suka ke, kamu tak suka ke, bersedia ke, tidak bersedia ke, kamu terpaksa menghadap Allah pada hari kematian kamu. Hari akhirat bermula selepas ruh kamu ditarikkan. Bila kita belum berlumba, bagaimana ruh takut nak keluar, malaikat pukul kita dari belakang, depan, ke atas, bawah, malaikat pukul, tarik. Tarik ruh tak nak keluar, takut. Pasal tahu, ruh tahu kalau dia keluar saja, nyaya dia. Tapi tak ada pilihan. Mesti kena keluar juga, mesti kena menghadap Allah juga. Maka sebelum kematian kamu
Tak kira lah kiamat besar kiamat kecil ke, kamu kena takut sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan betul-betul perkara-perkara yang paling penting sekali pasal nak pastikan kita ini syurga ke neraka ialah mentauhidkan Allah. Itu asal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kamu sahaja wahai Allah aku beribadat. Hanya kepadamu sahaja wahai Allah aku minta bantuan dan pertolongan. Tidak ada sikit pun perasaan hati aku kepada selain kamu wahai Allah. Maka betul-betul mentauhidkannya serta dalam amalan mentaati segala amalan-amalan yang lain sebagaimana ditunjukkan oleh sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi. Itu penting ayat tu. Ayat tu ittabi', ikut Nabi. Barulah betul amalan-amalan kita. Kalau amalan orang buat amalan, orang Hindu buat amalan, orang buta buat amalan, jauh lebih baik daripada kita amalan dia. Tak pakai kasut, berpuasa, tak pakai baju, dah. Duduk dalam gereja kerja dia hanya beramal. Dia beramal lagi jauh beramal kita. Daripada siang dari golok tu, mari ke Kuala Lumpur jalan kaki. Pakai selipar pun. Dia pakai baju pona dulu kaki ayam. Pasal apa? Beribadat. Tapi beribadat bukan seperti yang Nabi buat. Maka ibadat kuat macam mana pun, kalau tak sama dengan Nabi, tak sama dengan sahabat, Allah tak terima. Itulah sunnah. Itulah kita mengaji sunnah ni, kita mengaji apa dia amalan-amalan bertepatan dengan Nabi buat, dengan sahabat buat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia pergi satu perniagaan bawa rombongan dia pergi ke Syam. Sampai di tengah jalan dia bunyi loceng gereja. Dong bunyi gereja tu. Menangis Sayyidina Umar. Sahabat tanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kau menangis? Dia gereja bunyi." Aku risau, dia kata apa? Orang kafir ini amal amilatun nasibatun. Ayat tu kan? Amilatun nasibah. Amal kuat-kuat, amal banyak-banyak tapi Allah tak terima amalan dia. Kenapa? Tak sama dengan Nabi dan sahabat tadi. Masya Allah. Kita berprasangka amalan kita kuat dah. Kuat amalan, tapi tak ada dalil dan bukti. Itu masalah tu. Bila tak ada dalil bukti, maka tidak belajar seumpama apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Maka bila jadi macam itu, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bila kau mati menemui Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menyempurnakan pembalasan kamu dengan setimpal. Apa yang kamu buat, Allah akan balas. Allah tidak sama sekali tidak akan menzalimi. Maka setelah dapat beriman dengan sempurna, iman yang ada tauhid serta amal soleh, dua perkara, iman dan amal soleh. Iman mentauhidkan Allah, iman. Amal soleh, amal seumpama yang diajar oleh Nabi dan sahabat, amal soleh. Ada dua perkara ni, iman yang sempurna, amal mengikut Nabi, maka setiap orang yang bernyawa akan dibalas sempurna bagi apa yang mereka usahakan dunia, dan mereka akan dianugerahkan syurga. Pasal iman sempurna, amal yang soleh sempurna tadi. Dan mereka tidak mendalami. Perbuatan baik dibalas dengan syurga pasal iman dan tadi, dan perbuatan jahat dibalas dengan neraka jahanam. Sedangkan elok Isya. Ayat 282 panjang sangat. Panjang sangat ayat terakhir. Bagaimana cara-cara Allah nak bagi tahu, wahai hamba-Ku, memandangkan penting sangat akhirat, itu menentukan kamu menderita selama-lama ke, kamu berbahagia selama-lamanya. Dengar ayat 282 bagaimana aku cerita kepada kamu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, iaitu bagaimana kamu nak manage hutang kamu. Maka kita baca ayat 282, bagaimana cara kita nak mati nanti, hutang-hutang kita. Bacalah semua sekali ayat 282 nanti insya-Allah. Kalau ada masa sekali lagi kita baca ayat 282, iaitu berkenaan dengan pengurusan hutang piutang kita. Insya-Allah bila kita baca ni, maka kita pun buat sesuatu kaedah cara kita untuk pergi menemui Allah walaupun hutang banyak tapi tiada masalah. Pasal apa? Pasal ada pengurusan hutang tadi, ada Allah ceritakan dalam kitab dia. Setengah orang tak buat perkara pasal jahil Al-Quran.
Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alil qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.